buat dalam keadaan usul fiqh. Malaju kulluh la tukulluh. Benda hak tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Benda hak tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita beli amal bisa semua hari tu. Kita beli guning, kita beli beras guning. Nak akad tak urut. Kita pun tinggal. Balik, orang dia tanya, mana beras? Ada beli sabun tepi tak akad, nak akad tak urut. Tinggal belakang. Basuh tok laki, basuh beras. Tak akad, tak boleh akad seguning, akad cupok sudah dah. Cupok, dua cupok, habis lah. Jadi kita tak nak buat huduh, tak apa. Kawan buat. Dia mau mageran, dia mau berapa. Awak yang pegang Kelantan, atas dasar kawan boleh buat benda. Kawan nak buat benda, kawan boleh buat. Kau boleh buat banyak. Kita minta pegawai-pegawai tutup aurat. Kita minta kalau nak buat nasyid, nak berapa, nak perempuan hak bawah umur 12 tahun, hak atas jangan. Kita minta dia nak buat rumah, buat. Tapi 3 bilik, jangan buat 2 bilik. Dia tentu hak mak pak bilik, hak anak lelaki sebilik, hak anak lelaki sebilik. Kita buat arahan. Demo tak ada pitih berapa nak ambil duit cash, tak usah jual lah. Mari tak di arahan. Kalau go pitih mah demo, go gelang demo 1,000, akal beli 500. Lepas tu dia mari tebu. Dan dalam bulan sikit-sikit dia mari tebu. Kalau tak tebu juga, kawan jual gelang demo, kawan ambil pitih kawan ambil balik hak baki pitih demo. Banyak benda kita buat dan kita jaga peraturan-peraturan tertentu. Demo nak berapa panggil nak nyanyi kau. Mawi, kita panggil mawi, tapi jaraknya kataan begini, dah hak puan duduk setepak, hak lelaki duduk setepak, hak keluarga duduk setepak. Habis rai dah kita buat. Demo nak wayar kulit boleh, tapi wayar kulit hak gapo panggil hak khayal. Tomasiko. Hak benda-benda tak ada ni. Tomasiko, seramo, tangan grekok, tangan pulah ada dalam. Tak ada. Anda pun wayar kulit, wayar balik ambil cerita Tok Nali. Tak apa. Cerita apa lagi di Terengganu Haji Ramai Limbung, Tok Guru Limbung, Tok Guru kau Tok Pak Tani kau katalah buat cerita Kelantan hok rajin jual apa ni bau ni amak kayak gitu. Punya Duta Amerika dalam 2 bulan 2 minggu lepas 3 minggu mai jumpa hamba. Dia tanya kenapa kayak Kelantan rajin buat kerja dan berjaya. Di kedai Kota Baru, di kedai mah. Tak daripada jual etok sampai ke jual mah orang Melayu. Hak jual etok pun orang Melayu, puan. Hak jual mah. Kedai mah di Kota Baru. Tak ada negeri lain jual mah. Kalau ada juga tu secara Kelantan lah tu. Jual mah. Etok pun orang Melayu Kelantan jual, mah orang Melayu Kelantan jual. Lah ni pula jual kereta second hand. Bedau pula. Macam mana orang Kelantan jual dan berjaya? Amo jawab 2 perkara sebab sebut. Pertamanya orang Kelantan ni orang berilmu, orang beragama. Nabi Muhammad ajar 19 rizqi tijarah. Kalau rezeki ni 10 karung, 9-nya duduk dalam perniagaan. Kalau rezeki Nabi kata ada 10 karung turun, maka 9 daripadanya ialah menego. Maka sebab tu orang Melayu Kelantan menego. Duduk jam hari tu lagi orang kapal laut ni menego kain soket, jalan kaki bawa kelas belah gipak serabah pun sekali. Ini cerita lama zaman berjalan. Yang keluarnya orang Melayu Kelantan dengan sebab dia beragama, dia diajar apa namanya? Afdal ma kasabal mar'u min kasbi yamini. So afdal makan yang masuk mulut adalah hasil titik peluh. Hak titik peluh kita nak menyaku kau nak makan gaji, kau nak makan upah kau berapa asal titik peluh kita, hak ni hak masuk mulut halal sekali. Hak boleh kedak rasuah, kedak curi, kedak berapa ni adalah racun masuk perut. Kalau racun masuk perut, racun biasa masuk perut, hacur habis orang perut, mati kita. Maka barang haram ni racun juga menghancurkan iman pada Allah. Lah, bila iman ni hancur, pergi ke Mekah 4 kali sehari tak ada pahala. Mayang lekok dah tak dapat pahala. Kenapa? Kerana makan minum barang haram. Makan minum haram tidak mesti daging babi haramnya. Apa sate pun haram. Kalau kita bayar duit dengan duit haram, duit rasuah berapa. Menyebabkan orang Kelantan ni yang hari tu kan lelah masih ada lagi orang-orang yang cermat dalam masalah dosa pahala syurga neraka. Allah ni sebab orang tak sik agama nak cari duit ya, maka sikit demi sikit. Kau banyak rasuah, kau banyak robo, kau banyak zina, kau banyak berapa itu tak. Kerana kita tidak menghargai ajaran Allah dan kita berasa berego ajaran kita sendiri. Ini penyakit. Akhir sekali ya ayyuhallazina amanu. Betul sekali sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.
تدعو اسكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فهونه وبارك لنا فيه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتت عبادك الصالحين اللهم عليك بمن ظلمنا wahai Tuhan tanggungjawabmu terhadap agaknya pada kami Allahumma alaika biman hataka hurmatana wahai Tuhan tanggungjawabmu terhadap orang yang mencabut kehormatan kami Allahumma alaika biman khanana wahai Tuhan tanggungjawabmu terhadap orang yang khianat pada kami Allahumma kama alantal hadid li Daud wa tusakhkhal jibal li Sulaiman wahai Tuhan sebagaimana kamu boleh melembutkan besi keras besi wajah untuk Nabi Daud dan kamu keras segala bukit bukau untuk Nabi Sulaiman fa'alim qalba Abdullah Badwi wa Abdul Halim Hamid wa Yusuf Ahmad tolong lembut hati Abdullah Badwi sebagai menteri dalam negeri keselamatan tolong lembutkan hati Abdullah Hamid sebagai pengarah urusan PLKN tolong lembutkan hati Yusuf Ahmad sebagai aurudda kaidahum ala al-hurim atau kamu lipat balik tipu belik mereka atas naik batu pala mereka sendiri wa badid syamlahum hancur bola pakatan mereka wa zalzil aqdamhum tulu goncap diri mereka wa sallit alaihim kalban min kilabi dakirilah anjing-anjingmu supaya menguasai mereka itu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin